Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Itulah bait-bait indah yang kita nyanyikan setiap kali lagu Negaraku berkumandang. Namun, persoalannya, adakah semangat yang kita nyanyikan benar-benar diterjemahkan dalam kehidupan seharian? Atau sekadar menjadi irama yang beralun tanpa makna? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam kedaulatan saya titipkan buat semua. Yang arif lagi bijaksana, warisan hakim, intelektual berkarisma. Mauduk pidato mula bergema. Warga Dewan, ayuh kita dengarkan bersama. Hadirin, secara konseptualnya, membina negara dari kata kepada tindakan menzahirkan kejayaan dapat ditafsirkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat untuk memajukan negara melalui tindakan yang berlandaskan tanggungjawab, bukan sekadar retorik atau ungkapan semata-mata. Oleh itu, ayuh kita mulakan rentak dengan gagasan bicara yang pertama. Integriti dipupuk, negara kita takluk. Hadirin yang saya hormati, sesungguhnya pembinaan negara bukan sekadar pembangunan fizikal, tetapi bermula dengan pembinaan sasar dan integriti setiap rakyat. Integriti merangkumi nilai amanah, jujur dan bertanggungjawab merupakan tunjang kepada kemajuan sesebuah negara. Perihal ini selaras dengan konsep prinsip rukun negara, khususnya kesopanan dan kesusilaan yang menekankan pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim komited dalam menumpaskan rasuah dengan meluncurkan sistem pembudayaan integriti nasional bagi memperkukuhkan budaya integriti dalam segenap lapisan masyarakat secara menyeluruh, progresif dan sistematik. Oleh itu, ayuh sama-sama kita menterjemahkan semangat cinta akan negara melalui tindakan seperti berlaku jujur, menolak rasuah dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Jelaslah bahawa pembinaan sasar dan integriti merupakan langkah pertama dalam merealisasikan hasrat membina negara dari kata kepada tindakan menzahirkan kejayaan. Beralih kepada rentas bicara saya yang kedua, perpaduan dizahirkan melalui tindakan, bukan sekadar slogan. Hadirin, saya percaya yang sedang melihat saya di kelas, di rumah, mahupun di mana sahaja anda berada, kita begitu mudah menekan butang like atau meninggalkan komen seperti saya cinta akan Malaysia di media sosial. Namun, percaya atau tidak, membina negara tidak cukup dengan satu klik di skrin telefon. Sebaliknya, semangat patriotisme perlu diterjemahkan melalui tindakan seperti menghormati perbezaan, menyemak kesahihan sebelum menyebarkan, serta mengelakkan ucapan yang boleh menggegat keharmonian masyarakat. Kita lihat luhurnya bangsa India apabila sebuah kuil Hindu Sri Mahamariamman di Pulau Pinang yang setiap kali hampir masuk waktu azan maghrib sehinggalah selepas 30 minit waktu azan, loceng akan diberhentikan menandakan tanda menghormati waktu azan di beberapa masjid yang berdekatan. Oleh itu, ayuh kita membuktikan semangat perpaduan melalui tindakan yang sebenar, bukan sekadar kata-kata. Benarlah kata penjaga Cina, Chuan Zhe Jie Chun, Fen Lei Jie Chuan, yang bermaksud bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jelaslah bahawa perpaduan yang dizahirkan melalui tindakan merupakan kunci kepada membina negara yang aman, stabil dan sejahtera. Wacana ketiga, generasi muda pecetus perubahan membina peradaban berteraskan harapan. Saudara dan saudari sekalian, Nelson Mandela pernah berpesan, Inraya ilai narkal, nalaya talevarkal, yang bermaksud generasi muda hari ini ialah pemimpin masa hadapan. Namun, sampai bilakah kita mahu menunggu masa hadapan? Mungkin 10 tahun,
20 tahun, atau sampai kita dimakan tanah meninggalkan maruah. Hakikatnya, perubahan sedang berlaku pada hari ini dan perubahan sedang menunggu kita untuk menciptanya. Lihatlah bagaimana ada anak muda yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, menggerakkan misi kemanusiaan, membangunkan aplikasi yang memudahkan kehidupan, serta mencipta inovasi yang mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Hadirin, baru-baru ini 4 pelajar Malaysia telah melakar kejayaan di Bangkok Innovation Award yang meraih 2 pingat emas dan tempat kedua bagi kategori kejuruteraan sekolah rendah. Percaya atau tidak, mereka telah membuktikan bahawa di usia muda ini bukanlah penghalang untuk mencipta perubahan yang besar. Oleh itu, ayo kita sama-sama menjadi generasi yang berani bermimpi, berani bertindak dan berani meninggalkan legasi. Jangan biarkan sejarah sekadar mencatat kita bahawa kita pernah duduk di bumi Malaysia. Tetapi biarlah sejarah mencatat kita bahawa kitalah generasi yang mengubah Malaysia menjadi lebih baik. Khulasahnya, negara ini bukan sekadar tanah tempat kita berpijak, tetapi warisan yang dipinjam daripada generasi terdahulu dan amanah yang bakal kita serahkan kepada generasi seterusnya. Persoalannya, apakah warisan yang ingin kita tinggalkan? Adakah sebuah negara yang dipenuhi alasan atau sebuah negara yang dibina oleh tindakan? Maka, marilah kita menjadi generasi yang berintegriti dalam peribadi, bersatu dalam kepelbagaian dan menjadi pencipta perubahan. Jangan biarkan impian membina negara sekadar terhenti pada kata. Sebaliknya, buktikan melalui setiap langkah, setiap usaha dan setiap pengorbanan yang kita lakukan. Dari kata, lahirlah azam. Dari tindakan, lahirlah perpaduan. Dan dari perpaduan, maka lahirlah sebuah Malaysia yang gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.